Lalu macam mana dengan orang yang sengaja tempelkan gambar atuk nenek dia atau saudara mara dia di Al-Quran atau di buku-buku Yasin, kan? Dibuat cetak buku Yasin, lepas tu letak gambar atuk nenek dia. Sebenarnya niat dia baik ni. Niat dia supaya ketika orang baca, niatkan untuk si jenazah, si mayat. Kan itu niatnya. Wa kam min muridin lil khairi lam yusibah. Kata Abdullah bin Mas'ud, berapa ramai orang yang ingin kebaikan tapi tak betul dan tepat caranya. Kalau seandainya dia bersedekah saja, dia sedekah mushaf, pahalanya mengalir kepada dia. Betul tak? Tak perlu sampai ditempelkan gambar-gambar dia. Tambah lagi kalau ditempelkan, kemudian dicetak surah Yasin. Yasin ni kan Al-Quran ni kan? Ini sebenarnya adalah penghinaan untuk Al-Quran yang mulia. Dan saya selalu ingatkan kepada mana-mana jemaah, ketika saya bagi nasihat kepada jemaah, kalau nak baca Yasin, baca daripada mushaf. Kerana kalau baca daripada mushaf, insya-Allah orang akan hormat. Tapi kalau baca dalam buku-buku Yasin tu, orang tak ada respect pun dengan Yasin ni. Baling-baling sana. Gitu. Masa bagi kepada orang, baling gitu je. Padahal di dalamnya ada surah Yasin. Surah Yasin tu Al-Quran tu. Betul tak? Bahkan kadang-kadang Al-Quran tu diletak dekat tapak kaki. Dekat je dengan tapak kaki. Tak ada respect. Okay? Allahu Ta'ala alam bisawab.